Jadi jika sekiranya hutang tak berbayar, tuan-tuan, ini bila setiap kali saya baca hadis ni, menakutkanlah ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah SAW yang kemudiannya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan sebagainya. Atadruna manil muflis? Satu hari itu Nabi bertanya kepada para sahabat, kamu tahu tak siapa orang muflis itu? Qalu, berkatalah para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis ni yang kami faham adalah orang tak ada duit, orang tak ada harta. Faqal, maka berkatalah Rasul, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang muflis di kalangan umatku ialah mereka yang mati dengan pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tetapi pada masa yang sama, dia menyakiti manusia. Dia membuat fitnah kepada manusia. Dia memakan harta orang lain, hutang tak berbayar. Dia menumpahkan darah orang. Dia memukul orang. Kan? Dia mati meninggalkan pahala yang banyak. Pada masa yang sama, dia menzalimi orang. Termasuklah pinjam duit, tak bayar. Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Apa yang berlaku adalah dia kena tunaikan hak orang. Dia kena composite, bayar ganti rugi kepada perbuatan dia di dunia. Nak bayar ganti rugi macam mana? Pahalanya akan diambil untuk dibayar kepada orang yang dizaliminya. Ya, sayanglah. Pahala yang kita usahakan ya untuk bekalan akhirat diambil sebegitu. Sebab apa? Sebab kita berhutang dengan orang. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhiza min khatayahum. Pahala habis. Pahala habis, hutang tak selesai lagi. Kan? Hak orang belum selesai lagi. Apa akan berlaku adalah kita kena ambil dosa orang. Orang lain buat dosa, kita yang kena tanggung. Dah pahala dah tak ada, dosa banyak, akhirnya ke mana? Faturihas alaih summa turiha finnar. Maka kepada neraka lah dia akan dimasukkan. Sesuatu yang amat malang jika sekiranya berlaku lah.